Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Buah Pinggang Sedunia. World Kidney Day memberi penghormatan kepada buah pinggang kita, begitu bernilai sekali. Maklum sajalah, buah pinggang kita ni minimumnya ada 7 fungsi utama. Nombor 1, dia membalancekan acid base dalam badan kita. Acid dan base tu maksudnya alkaline tak, body kita, dia yang tolong kontrol. Bayangkan ya. Nombor 2, dia menjaga banyak sikitnya air dalam badan kita. Bermaksud kalau tak cukup bahayalah kan. Tapi kalau lebih pun dia tolong buang. Okey. Nombor 3, dia jaga bahagian pembikinan darah pun. Terutama sekali darah merah tu ada signal daripada buah pinggang kita. Jangan main. Lepas tu kita tahu sangat-sangatlah buah pinggang tu dia filter dan dia buang bahan-bahan yang toksik. Oh, dahsyat ya. Selain daripada liver, buah pinggang lah yang paling utama. Lepas tu dia jaga blood pressure. Jangan main. Blood pressure bukan pasal pening kepala, stres saja, tapi kalau buah pinggang rosak, blood pressure boleh naik. Lepas tu dia sikit lagi mengkontrolkan vitamin D yang you duduk dengar selalu tu daripada matahari tu. Kalau tak ada buah pinggang yang berfungsi dengan baik, dia tak boleh keluar vitamin D untuk beratus fungsi badan kita. Dan last sekali, dia balance balik you punya electrolyte. Tahu tak electrolyte? Maksudnya cukup garam, tak cukup garam, magnesium, mineral dan sebagainya dalam badan kita. Jangan lupa kalau you bermasalah, ada kloto. Kita selalu nasihatkan kalau siapa yang bermasalah, dah mati akal, ambil kloto dan semalu. Ini ada, kita recommend, dah berapa lama dah, untuk orang yang menghindar pun boleh, untuk mencuba membantu rawat buah pinggang yang dah mula rosak. Okey?